Jadi selawatlah molek, pagi-pagi selawatlah. Kerana selawat ni membuka pintu rezeki dan memudahkan urusan kita dengan manusia. Dalam hadis Nabi kata sahabat selawat 1000. Ada kata Nabi sahabat selawat banyak. Maka Nabi kata kalau lagu tu Tuhan hilang ke duka citamu. Tukfa hammu, Tuhan hilang ke duka citamu. Gapo dia kita ada masalah dalam hidup kita? Masalah duit, masalah kerja, masalah dengan orang. Balas macam orang pak kerja lah jadi serabut hubungan laki bini ke apa. Banyak selawat ke Nabi. Maka Nabi sendiri sebut akan hilang duka cita benda yang merungsing ke kamu tu. Nah, waktu farzambuk diampung dosa. Hilang duka cita dengan diampung dosa. Duka cita benda paling menyerabut ke kita atas muka dunia. Hilang tu bahagia kita dunia. Manakala dosa pula benda paling serabut di akhirat. Akhirat dosa kita. Dia Tuhan kata apa dosa? Allah. Tak ada. Habislah cerita kita. Maka dua benda yang sangat kita perlu di dunia dan akhirat dengan selawat kami kata. Berapa banyak orang jadi wali, jadi kekasih Tuhan, boleh mimpi temu Nabi, boleh yaqazah dengan Nabi. Nah